Polis Diraja Malaysia mengesahkan ahli perniagaan Victor Chin Boon Long antara 10 individu ditahan dalam Ops Viking, siasatan besar pengubahan wang haram sejak 2018. Ketua Pasukan Unit Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram Polis Diraja Malaysia (PDRM), Datuk Fazli Syam Abdul Majid berkata, Victor Chin ditahan Disember lalu dan dibebaskan dengan jaminan polis. Operasi ini membuka siasatan rasmi di bawah Akta 613 melibatkan pemerolehan syarikat tersenarai dan swasta. Ops Viking menyaksikan pembekuan aset bernilai ratusan juta ringgit, 8 hartanah, 32 kenderaan, saham syarikat, akaun CDS Ringgit Malaysia 323 juta, dagangan Ringgit Malaysia 64 juta serta 404 akaun bank berjumlah Ringgit Malaysia 85 juta. Kes ini melibatkan beberapa individu yang disyaki melakukan kesalahan pengubahan wang haram melalui pelbagai kaedah, termasuk pemerolehan atau pemilikan syarikat tersenarai di Bursa Malaysia serta syarikat swasta, katanya pada sidang media 30 Mac 2026. PDRM menegaskan siasatan masih berjalan dan individu terlibat boleh dipanggil semula.